Gunakan campuran air zam-zam. Apa nak kita dengar kan? Air zam-zam yang kita tahu, baca selawat, minum, niat. Tapi rupanya air zam-zam ini diwahyukan, dilhamkan Allah kepada Ustaz ni, ada yang hijau sungguh itu. Dia dicampurkannya dengan jalur, dia menulis dan dia bercadang menulis sebuah Al-Quran 30 juzuk dengan tulisan tangan. Sudah bermula dapat 17 Ramadan kemarin, dia akan bekerjasama dengan Wafikir untuk menyiapkan buku pertama dia, kitab Al-Quran pertama dia. Mari kita doa Allah SWT aminkan agar kejayaan akan dicapai oleh saudara-saudara pendengar. Kuat dia mencari partner, tak jumpa. Akhirnya dia jumpa di kampung Mesir Tengah dengan Yayasan Basmi. Hari ini tadi saya minta